Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR, Pendidikan Jasmani untuk tingkatan 5. Bersama dengan saya, Cikgu Salwa, tadrih pada hari ini 26 hari bulan 2, 2021. Apa tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini? Okey, tajuk yang kita nak bincangkan adalah rugby sentuh. Subtopiknya adalah strategi bertahan. Pada hari Jumaat yang lalu, kita dah membincangkan tentang rugby sentuh, apakah dia strategi untuk serangan. So, hari ini kita nak bincangkan tentang strategi bertahan. Okey. Apa yang perlu kita dapat dalam tajuk ini, iaitu yang pertama, kita perlu tahu apakah strategi yang sesuai untuk pertahanan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan lawan dan juga situasi permainan. Yang kedua yang patut murid boleh dapat adalah membuat justifikasi strategi permainan yang dirancang untuk bertahan. Okey, jadi kita tengok pendetilan tentang tajuk. Okay. Strategi bertahan dalam rugby sentuh dia ada dua, iaitu pertama kawalan bertahan dalam kumpulan dan juga satu lawan satu. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan strategi bertahan, kawalan bertahan dalam kumpulan dan satu lawan satu. Okey. Yang ini kita boleh dapat maklumat ini di dalam buku teks, ya, di dalam buku teks muka surat 18 dan juga 19. Okey, strategi kawalan dalam kumpulan. Cara dia adalah strategi ini pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7-0 ataupun 6-1. Ini strategi penyusunan pemain, ya. Kemudian strategi 7-0 ialah pasukan bertahan secara berkumpulan membentuk satu barisan, iaitu 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. Strategi ini menyukarkan pihak lawan yang menyerang untuk melepasi kawasan pasukannya. Manakala strategi 6-1 pula ialah pasukan akan membuat barisan 6 orang pemain, tetapi seorang pemain yang pantas berlari yang dikenali sebagai quarterback akan berada di belakang barisan tersebut. Tugas dan juga tujuan quarterback ni adalah untuk mengejar mana-mana pemain pasukan penyerang yang berjaya melepasi barisan pertahanan pasukan. Okey, ni cara bermain. Juga diambil di dalam buku teks. Okey, yang pertama, murid dibahagikan kepada dua kumpulan bertujuh. Ya, satu kumpulan ada 7 pemain. Ada 2 pasukan, pasukan A dan juga pasukan B. Okey, kita tengok ya. Kumpulan A akan bertahan dengan menggunakan strategi 6-1. Manakala kumpulan B akan menyerang dengan menggunakan strategi 7-0. Okey, 2 kumpulan. Jadi murid yang pertama akan bergerak ke belakang sebagai quarterback, ya, untuk membentuk strategi pertahanan 6-1. Murid satu akan bersedia untuk menyentuh mana-mana pemain pihak penyerang yang membawa bola melepasi halangan pasukan bertahan. Murid 3 akan mengacah murid kedua, ya, dan membuat larian zigzag. Murid 3 akan menghantar bola kepada murid keempat. Okey, nampak ya? Kemudian sementara pemain bertahan yang lain kekal fokus di zon kawasan masing-masing. Jaga pertahanan. Setiap pemain mengawasi pemain lawan di zon kawalannya untuk kawalan zon 1 lawan 1. Kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan semua peraturan dan undang-undang permainan rugby sentuh. Jadi cara bermain ini sebenarnya dia masukkan kedua-dua elemen, iaitu strategi menyerang dan juga strategi bertahan. Jadi setiap pemain dia tahu apakah peranan yang perlu dimainkan untuk memastikan pihak lawan tidak dapat melepasi, tidak dapat membolosi kawasan gol. Jadi ada yang perlu menyerang, ada yang perlu membuat taktik supaya mengacau pihak lawan, ada yang membuat larian zigzag, kemudian ada yang menghantar bola, okey, ada yang mengawal dekat situ dalam kumpulan, ada yang mengawal di dalam permainan antara satu lawan satu lah maksud dia. Okey ya. Ini cara strategi bertahan
untuk rugby sentuh. Okey, sekarang apa itu quarterback? Okey, quarterback maksud dia pemain pertahanan belakang. Yang ni orang yang memang mempunyai keupayaan berlari yang sangat pantas. Okey, sekarang kita tengok sedikit video yang menggambarkan permainan rugby sentuh dalam aspek pertahanan dan juga ada sedikit elemen larian zigzag itu. Sebelum tu kita tengok dulu kekuatan dan juga kelemahan. Okey, kekuatan dalam pertahanan ini menunjukkan kekuatan satu pasukan semasa melakukan pertahanan. Pasukan akan dapat bekerjasama mengatasi pihak lawan yang melakukan serangan. Strategi 6-1 dapat menyediakan satu lapisan pertahanan jika pasukan menyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan. Kelemahan dia pula apa? Semasa membuat strategi bertahan ini, ruang antara dua pemain mudah dilepasi pasukan penyerang jika tiada kesefahaman mengenai jarak yang perlu dikawal antara dua pemain pertahanan. Semua ahli dalam pasukan perlu mempunyai kepantasan bergerak untuk berkumpul dan membina barisan pertahanan dengan segera. Jika terdapat seorang sahaja ahli tidak bersama, pasukan penyerang akan pantas menggunakan ruang terbuka yang tidak dikawal oleh pasukan pertahanan. Jadi apa-apa permainan yang melibatkan tim pasukan, maka kerjasama sangat penting. Sebab bila tidak ada kerjasama, jadi pihak lawan nampak kelompongan itu, maka mudah untuk dibolosi. Okey, kita tengok video yang membantu untuk pemahaman untuk subtopik ini. Ini pergerakan dia yang ada di dalam buku teks. Kan? Lihat. Mempelajari strategi menyerang dan bertahan dalam rugby sentuh. Selanjutnya kita akan tengok perlawanan antara Australia dan New Zealand final World Cup 2015. Australia have got a second one. Hennessy and Brisbane. We get the chance. Wait to see some of the passes. Hennessy is capable of throwing. It is sweet, and that is sweet from Australia. Moving nicely was Carlos Savage. This New Zealand side with Tafai. Tafai, he's wearing the number 15. He's come on for this drive. Serious about getting his side back in the match. Out comes, that's a touchdown. Michael Kavanagh. Australian counted good quick hands. New Zealand defence needed to be good to defuse that. That was Heppy coming off the line. The man unmarked on his outside. That was a big play. Last one it is for Australia. There's a pass on, yes. Palau. Very difficult one to take. Australia gets out of that one. So now they're working. Here they go. Away they go. And sprinting down the side. It's a huge run for Dr. Prowse. That he was in the bin where they had to defend, 3 sets with 5 men. And look at the zest in attack on. Great play. There is another. Norman gathers it in. Here it is, the second half of the men's open final. It's the last 20 minutes of the 2015 World Cup. And Australia looking to start as they did the first half. That is extraordinary. So pull the defenders off their line. As they
Switch with Roberts. Australia stringing the passes together. Quickly played on the last. Roberts. Left side dummy. Touchdown. Yes, indeed. It's another one. It's been a little quiet for the last 4 or 5 minutes. But here it is. Last play on this set. Out in the corner. Great gathering. And a lovely dive. He's called back. Well, who's your MVP right at the moment, Kiki? I'll give you some thinking music. You have 10 seconds to come back with an answer. As Moylan passes, they will get to 11. Over they go, Peter Neumann. That might be your answer. That will do. Australia just too good. And the MVP is Peter Norman. So well done, Australia. That's 8. Okey, begitulah video yang dikongsikan betapa pantasnya Australia dalam memberi serangan dan juga pertahanan. Jadi New Zealand dia terlalu longgar bila Australia terlalu laju, jadi dia pun terlalu longgar untuk mengawal benteng pertahanan dia yang menyebabkan Australia dapat menghidu kekurangan itu dan juga boleh memasukkan gol dalam rugby sentuh ini. Okey. Jadi untuk tajuk rugby sentuh, kita dah bincangkan habis siri pertama dan juga siri kedua. Jadi hari ini cikgu nak bagi tugasan PBD, pentaksiran bilik darjah, untuk melayakkan kamu mendapat TP5. Apa dia? Sebenarnya ini diambil daripada buku teks sebenarnya tugasan ini. Okey, kelab rugby sekolah anda akan mengajukan kejohanan rugby sentuh. Anda diminta untuk menghasilkan sebuah poster untuk mempromosikan kejohanan tersebut. Poster perlulah menarik murid untuk menyertai kejohanan tersebut. Perkara yang mesti ada di dalam poster tersebut iaitu pertama nama kejohanan, tarikh, masa dan juga tempat. Jadi cikgu bagi masa kepada kamu menyiapkan poster ini. Kemudian kamu boleh hantar tugasan kepada cikgu. Cikgu beri sehingga berapa hari bulan ya, kita bagi sampai 5 hari bulan lah, sampai minggu depan ya. Maknanya cikgu bagi 1 minggu untuk menyiapkan poster, kemudian hantar kepada cikgu. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Jadi diharap kita dapat mengaplikasikan rugby sentuh yang sebenarnya. Okey, ilmu kita dah ada, jadi kita tinggal nak mengaplikasikannya sahaja. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.